Dia bagi macam ni. Oh, sudu dia ada kat dalam. Buat sudu. Dia bagi macam ni. Bekas. Ada telur sebiji. Ada laksa besar-besar. Buat laksa. Tu saya. Dia tak boleh nak sekali. Kalau tidak mungkin ni lah. Buat macam ni. Telur sebiji. Baru betul telur sebiji bang. Kerana kau satu-satunya cinta. Sat no. Makan dulu. So kita buah kat sini. Laksa ni dia kena makan time panas-panas. Kalau dekat Langkawi dia ada laksa ikan sekong. Sedap juga. Kita rasa tengok. Sama tak dengan rasa waktu zaman saya dulu. Waktu saya budak-budak dulu. Sama tak rasa dia. Lama weh kedai laksa tu. Bukan baru ni dia buka. Allah. Okey. Ni yang sodak-sodak ikan tu yang sedap tu. Allah. Tengok. Tak ada makan. Kita rasa yang penting laksa ni adalah kuah dia. Tak. Lain lah rasa dia. Kalau hampa pergi beli dekat KL lah, dekat mana-mana kan. Lain. Memang lain. So must try . Sampai boleh benda wajib kena try. And finally nombor 2 wajib hampa kena try. Kita dah sampai kat apa kali? Apa?